Untuk tahun 2026 ni masih lagi ada juga acik-acik yang terlepas yang mana tengok video pendek lepas tu klasifikasi dan juga pukul rata semua. Itulah kecil sangat sampai dojik tu terpaksa duduk dalam pinggan. Jadi menu untuk kucing-kucing aku makan. Isu sangkar ni sebenarnya aku dah titik beratkan daripada awal masa aku buat konten tahun 2022. Daripada asal sangkar 1, gabung 2, gabung 3, gabung 4, gabung 5 dan sekarang ni dah hampir 6 biji dah digabung jadi bentuk L. Memang cukup panjang. Plus kucing aku ni memang cukup-cukup ruang. Kalau dorang tidur pun memang dorang akan tidur bertindan satu tempat. Dan kucing aku ni dah dikembiri. Kadang-kadang kalau yang dah dikembiri ni aku akan lepaskan dekat luar termasuk yang mandul. Tapi kalau timing malam dorang akan duduk dalam sangkar ni. Untuk aku yang duduk rumah family, cadangan-cadangan macam buat rumah kucing, letak kucing dalam bilik ataupun bagi tempat lagi selesa untuk dorang ni memang susah sikit. Jadi kita beli je sangkar dekat Shopee, lepas tu kita gabung dan buat je sendiri. Ni pun berapa kali jari aku terkepit sebab nak gabung ni, sebab kita gabung seorang-seorang je. Kita pusing sikit kamera tunjuk macam mana kedudukan panjangnya sangkar ni. Kalau besar jadi ukuran memang susah lah sebab aku tak nak besarkan, cukup boleh panjangkan aja. Lepas tu kucing aku boleh lah kalau nak berlari-lari naik atas turun bawah, naik atas turun bawah, pusing-pusing balik. Sebab kalau tengok daripada awal-awal video aku pun, depan rumah aku memang jalan yang sangat besar. Lepas pada simpang tu nanti kalau kereta masuk, confirm kucing aku penyek jadi lemping. Jadi ni adalah salah satu usaha aku lah. Kalau macam sekarang ni kau nampak sangkar ni macam toget sebab aku baru je cuci. Macam cheese ni, makan, ambil daripada bekas, makan dekat luar. Ayu tak tahulah cara dia. Mungkin cara Persian macam ni. Kalau yang follow aku rapat-rapat mesti akan tahu sangkar kucing aku ni sentiasa berubah. Kadang ada rak, kadang ada buayan, kadang ada itu, kadang ada ini. Semua tu aku beli pakai duit sendiri. Sangkar aku yang gabung tu, kalau aku nak masuk duduk dengan kucing aku duduk bersimpuh pun boleh kalau nak main dengan orang dalam ni. Tapi tak adalah sampai boleh berjalan bergerak. Nanti insya-Allah kita doakan untuk tahun 2026. Kalau ada rezeki, mana tahu kita usaha bagi lebih lagi. Yang pasti duit aku tak banyak tapi aku tahu yang aku tak miskin usaha. Aku akan usaha bagi orang selesa insya-Allah. Doakan yang baik-baik ya.